Jika korang seorang trader, korang mesti tahu bahawa profit bukan datang dari nasib kan, tapi dari rutin. Bukan 1-2 trade, tapi dari cara korang mulakan, menjalankan dan menamatkan setiap hari. Ini adalah rahsia profitable trader. Hari ni kita akan bongkarkan topik di sebalik trader yang berjaya ini. Bukan setakat strategi, tetapi rutin yang membentuk disiplin yang sangat ketat. Dan rutin itu boleh diikut oleh sesiapa je, bukan hanya untuk professional trader. So, make sure korang tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Kenapa rutin itu penting? Korang mesti pernah dengar istilah psikologi trading kan? Ini bukan sekadar emosi, tapi cara otak kita buat keputusan. Menurut pakar trading, psikologi, emosi, disiplin dan self-control secara langsung mempengaruhi keputusan dalam pasaran. Dan bukan sekadar signal ataupun indikator saja. Rutin bukan sekadar tabiat, ia adalah struktur mengawal emosi, mengurangkan impuls dan membantu korang membuat keputusan lebih rasional. Tanpa rutin, kita mudah terperangkap dalam overtrading, FOMO ataupun kejutan apabila loss datang. Dalam rutin, ada 3 fasa utama yang korang perlu titik beratkan. Fasa pertama ialah persiapan sebelum market buka. Rutin yang terbaik bermula sebelum market buka. Kita disarankan agar melakukan persiapan mental sebelum kita klik button buy atau sell. Contohnya, bangun lebih awal dengan fikiran yang tenang, jangan terus buka chart ya. Ambil masa sekejap untuk fokus dan clear mindset korang. Dan mulakan hari korang dengan visual dan disiplin. Ini bukan ritual semata-mata ya. Ia akan bantu mengelakkan keputusan yang dibuat dalam keadaan separa sedar. Contoh rutin pagi ni seperti stretching, baca jurnal atau refleksi diri. Fasa kedua, selidik kondisi pasaran. Selepas kita mulakan rutin pagi dengan persiapan awal, kita ke langkah seterusnya iaitu pre-market scan. Semak berita penting seperti CPI, NFP, FOMC, trend besar dan kenal pasti key level. Ini bukan sekadar untuk melihat angka, ia adalah waktu korang menilai sentimen market sebelum segala noise datang. Kalau korang ambil masa nak faham market pagi tadi, korang dah tambah satu lapisan disiplin yang ramai trader gagal lakukan setiap hari. Fasa yang ketiga adalah sesi trading tersusun. Fokus dan bukan main sergah je. Korang jangan trade sepanjang masa tanpa had. Korang perlu strukturkan sesi trading korang dan fokus pada masa yang paling berpotensi. Contoh, masa yang dicadangkan adalah London dan New York overlap untuk forex. 9.30 hingga 11.30 pagi untuk saham dan satu sesi tunggal untuk swing trader. Dengan rutin seperti ini, korang dapat elakkan overtrade dan impulsive setup. 2 penyakit utama yang menghancurkan akaun korang. Selepas korang faham fasa untuk rutin ni, korang bolehlah mula untuk buat checklist. Dia ibarat macam pilot sebelum berlepas akan make sure checklist dia lengkap. Ini boleh menjadikan proses lebih objektif dan menghapuskan keputusan emosi. Contoh, soalan pada checklist yang korang boleh buat adalah: adakah trend jelas? Adakah risk reward korang telah ditentukan? Adakah stop loss dan take profit dah diset? Adakah mental korang stable hari ni? Adakah berita besar akan berlaku hari ni? Soalan checklist korang
kena set sendiri ya. Yang saya bagi ni hanyalah contoh. Ikut kesesuaian korang. Jika ada satu pun dekat checklist yang menunjukkan tak betul, korang jangan trade. Ini adalah cara untuk melatih otak korang untuk membuat keputusan yang konsisten. Selepas dah ada checklist, apa yang korang perlu ada lepas tu adalah journal dan refleksi diri. Selepas sesi trading bukannya bermaksud tamat. Review, journal dan refleksi adalah rutin yang membezakan trader yang betul-betul konsisten. Rekod setiap trade bukan hanya profit atau loss, tetapi kenapa korang masuk, kenapa korang keluar dan apa emosi korang masa tu. Ada sebabnya top trader percaya bila sesuatu rutin menjadi automatik, emosi tak lagi ganggu keputusan korang. Rutin bukan hanya perkara sederhana yang korang ulang setiap hari. Ini adalah cetakan emosi, disiplin, psikologi dan strategi yang korang kena bina sampai konsisten. Ia boleh menjadi edge terbesar korang di market. Profit bukan datang dari strategi hebat semata-mata. Profit datang dari disiplin yang datang dari rutin. Bangunkan rutin korang, tetapkan struktur korang dan market akan mula menghormati keputusan korang. Dan masa inilah korang akan jadi trader yang profitable dan konsisten. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah.